Hadirin sekalian, si anak gara memakai loket. Loket tersangkut di hujung julai. Mara menuju ke majlis memotong kek jemputan dibuat kepada kedua mempelai. Dipersilakan pengantin berdua, Diana dan juga Arif, untuk kewangan khas yang disediakan bagi menyempurnakan sesi memotong kek. Tanda simboliknya pengantin berdua bergelar sebagai pasangan suami dan isteri. Memotong kek pada simboliknya pengantin bergelar sebagai pasangan suami dan isteri. Sebuah kekuatannya, keindahannya buat pengantin berdua. Baik, saya nak rapat-rapat sikit dengan pengantin dan juga kita nak dengarkan sedikit daripada penampilan pengantin. Nak dengar suara pengantin tak? Tahniah dan juga orang kata apa, sekalung rezeki juga untuk Liana dapat imam dekat sebelah ni. Alhamdulillah. Liana, mungkin sedikit ucapannya yang boleh dikabarkan, disampaikan kepada tetamu-tetamu kita. Liana, silakan. Terima kasih kepada mak abah terutamanya, adik-beradik, saudara mara dari Pekangsa, dari KL, rakan-rakan dari Perak, dari zaman saya belajar. Terima kasih semua sebab hadir. Ada kawan-kawan ayah tadi tu dan datang dari jauh-jauh pun ada. Kawan-kawan ITF tadi kan, kawan-kawan ITF, kawan-kawan ayahanda kita, alhamdulillah dari Mukah Sarawak pun ada. Datang jauh-jauh, masya-Allah. Baik, cukup tak dengan suara pengantin? Cukup tak dengan suara pengantin? Tak cukup. Okey. Kita nak main teka-teka dengan pengantin boleh? Boleh? Kita main teka-teka dengan pengantin. Saya minta kawan-kawan dan juga adik-beradik rombongan tolong sahkan. Boleh? Okey. Arif, boleh tak berikan 3 perkara tentang Liana? Okey. Bila saya sebut je Liana kan, terus apa yang terbayang? Saya nak 3 je. Kalau bagi 10 kena buat novel nanti. Nak 3 je. Baik. Yang pertama tentang Liana. Comel. Jiwa. Okey. Yang kedua tentang Liana. Seorang yang rajin. Rajin kat mana tu? Dia tahu. Jangan tanya banyak-banyak. Jangan tanya lebih-lebih. Okey, yang ketiga tentang Liana. Penyayang. Nampak sisi nampak lain hari ni kan? Okey, Liana pula. Kalau saya cakap tentang Arif ni, Liana, apa 3 perkaranya tu tentang Arif? Yang pertama, kita buat sahkan Yang pertama, penyabar. Dia tenang, dia cool weh. Tengok orang, tengok janggut lah. Okey, yang kedua tentang Arif. Handsome. Handsome di mata Liana lah. Okey, baik. Yang ketiga, penyayang macam ibu dia. Masya-Allah, tepukan untuk pengantin berdua. Masya-Allah. Ni 2 orang
ada. Okey, semua senyum. Tengok ada fotografer kita. Senyum semua. Ni ambil ya. Lagi senyum. I save this for you. Okey. Okey, I go and take. Seorang je, weh. Apa lagi tu? Aku mana dah ikut. Benci aku. Okey. Okey, tunjuk siapa nak kahwin next. Siapa next nak kahwin? Tunjuk dia. Okey, alhamdulillah. Ada kamera phone ada. Ada kamera phone. Kita gambar sama-sama.